Assalamualaikum. Cikgu Asia. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Cikgu Okey, Ai macam mana? pada Sihat? alhamdulillah sihat untuk hari ini. Yang insya-Allah sihat juga untuk hari seterusnya kan. Okey, Cikgu InsyaAllah. Asia. Hari ni kita semangat nak buat Uh, perkongsian bersama. ya. Jadi untuk hari ini kita nak berkongsi tentang apa ya Cikgu Asia? InsyaAllah kita akan kongsikan amalan pengamal pengajaran klinikal yang kita akan dapat kongsikan bersama agar memberi manfaat kepada barisan guru yang secara tak langsung memberi manfaat kepada anak-anak murid kita lah Cikgu Ai ya. Okey, ya betul Cikgu Asia. Okey, tanpa melengahkan masa ya. Cikgu Asia boleh sharekan slide kita pada hari ini? Boleh Cikgu Ai. Okey. Slide kita. Okey. Sudah dipaparkan. Okey Cikgu Asia. Kita nak berkenalan dulu ke dengan Cikgu Ai ni? Takkan tak kenal kan? Okey, kita berkenalan dulu ya kan? Kalau tak kenal maka tak cakap kata. Okey, nama saya yang seperti yang terpapar di skrin, Siti Nur Ain binti Mohsin, juga pelajar sarjana perguruan pedagogi bersama rakan saya. Okey, cikgu. Saya Cikgu Nur Arsyah binti Cik Hassan, Cikgu Aliran Sekolah Kebangsaan. Okey, kita teruskan juga. Okey. Untuk kali ini kita akan melihat kepada perbincangan berfokus kepada definisi dan konsep, dan seterusnya kita akan melihat kepada kepentingan pengamal amalan pengajaran klinikal serta workflow. Kemudian kita akan lihat kepada perkongsian amalan terbaik serta konklusi daripada perbicaraan dan perkongsian kita pada hari ini. Okey, nampaknya kita ada 5 kupasan ya pada hari ini kan? Ya Cikgu Ai. Harap-harapnya menarik minat barisan guru kita lah ya. InsyaAllah kan. Okey, kita pergi kepada definisi dan konsep pengajaran amalan klinikal. Okey Cikgu Asia, apa yang menariknya tentang amalan pengajaran klinikal ini, dia juga seperti amalan pengajaran yang kita buat tetapi dia seperti dirawat. Okey, macam kita tengok seperti doktor ataupun jurutera yang mengamalkan klinikal. Kita dalam pendidikan juga ada klinikalnya. Okey, kita pergi kepada apa itu pengajaran klinikal dalam konteks pendidikan, iaitu satu, pedagogi, pendekatan pedagogi profesional berasaskan bukti, di mana proses pengajaran bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi melibatkan pemerhatian, penilaian, refleksi dan penambahbaikan berterusan. Iaitu kita ada 5 kata kunci di sini kan. Okey, bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi pemerhatian yang dibuat, penilaian yang dibuat di atas pengajaran kita, refleksi dan juga penambahbaikan berterusan. Kita jadikan amalan lah dalam pengajaran kita kan. Okey Cikgu Asia, seterusnya. Apa dia kepentingan amalan tu ya? Kepentingan amalan pengajaran klinikal kita? Okey Cikgu Ain, untuk kepentingan amalan klinikal kita dapat lihat bahawa pengamal amalan pengajaran klinikal ni, kalau kita lihat pada definisi yang Cikgu Ain kongsikan tadi kan, kita adalah sesi bukan sahaja mengajar tetapi kita merefleksi setiap pengajaran yang kita lakukan bersama dengan murid dalam kelas. Jadi sudah pasti ada kepentingan setiap amalan yang dilaksanakan sebagai pengamal amalan pengajaran klinikal. Bagi kepentingan ni, mari kita lihat kepada beberapa. Untuk yang pertama adalah mengenal pasti tahap keberkesanan PDPC itu sendiri Cikgu Ain. Bila kita membuat refleksi, kita membuat penilaian bagaimana penerimaan murid, sebab kita adalah customer, kita ni adalah murid. Jadi apakah murid itu menerima pengajaran kita secara bermakna ataupun tidak. Kalaulah murid tidak dapat menerima pengajaran kita melibatkan strategi ataupun pendekatan maupun teknik yang kita digunakan tidak berkesan, maka kita sebagai pengamal amalan pengajaran klinikal boleh membuat refleksikan diri dan membuat penilaian
supaya kita dapat memperbaikilah PDPC kita pada hari yang seterusnya dan ke depan. Okey, betul tu Cikgu Asia. Sebelum maksudnya kita perlu tahu dulu kepentingan pengajaran klinikal tersebut supaya kita faham bagaimana kita nak amalkan dalam pengajaran kita, betul tak? Betul Cikgu Ain. Okey, seterusnya kita pergi kepada workflow pengajaran klinikal tersebut. Cikgu Ain, untuk perkongsian kepada kepentingan membentuk guru reflektif dan kritikal tu, boleh ke saya teruskan dulu? Okey, boleh Cikgu Asia, boleh. Ada boleh nak kongsikan? Jadi kita tahu, dapat berkongsi sama-sama kan? Betul. Daripada kita mengenal pasti tahap berkesanan PDPC tu, dalam masa yang sama, amalan pengajaran klinikal juga dapat membentuk guru yang reflektif dan juga kritikal. Kenapa kita katakan guru reflektif dan kritikal? Bermakna guru tu sendiri sepanjang pengajaran dia adalah pemerhati yang baik, Cikgu Ain. Dia bukan sahaja mengajar je totang masuk kelas kan, tapi tidak tahu ke mana hala tuju input kepada murid. Jadi dekat inilah berlakunya kepentingan amalan pengajaran klinikal yang menerapkan refleksi balik apa yang telah diajar kepada murid berkenaan dalam kelas. Jadi amalan ini bukan sekadar kita merefleksi sendiri, tapi kita kena dapatkan data. Bagaimana kita nak dapatkan data? Kita nilai kepada bagaimana penerimaan murid melalui latihan yang telah kita berikan. Bermakna kalaulah murid dapat menjawab persoalan ataupun latihan yang diberikan, sudah pasti kita dapat menilai pengajaran kita ni kiranya baiklah Cikgu Ain ya, sebab murid dapat jawab soalan. Pentafsiran lah, pentafsiran kita lah tu kan Cikgu Asia? Ya betul Cikgu Ain. Kita kata tak adalah kita mengajar syok sendiri, masuk-masuk kelas yuya. Okey, terima kasih, dah habis dah mengajar. Tapi bila kita bagi latihan, kosong kan Cikgu Ain, sedih juga ya. Yelah, kita tahulah tahap budak tu, tahap murid kita tu terhadap pengajaran kita pada hari tersebut kan? Ya betul Cikgu Ain. Dalam masa yang sama Cikgu Ain, kepentingan saya lihatlah dari segi apa yang Cikgu Ain kongsi sebentar tadi, definisi yang sangat rigid ni, kita dapat membuktikan bahawa sebenarnya keberkesanan gaya amalan klinikal ni tu sendiri. Yang mana kan Cikgu Ain, bila kita sebagai guru ni, kita ada pelbagai gaya. Contoh kan kadang-kadang kita guna teknik coaching kan Cikgu Ain. Kita bagi guide sekejap, okey dah, murid kita ni dah boleh dah ni. Jadi kita lepaskan, bagi peluang dan ruang untuk dia melakukan aktiviti dia sendiri supaya dia dapat membina pengetahuan dia secara kendiri. Dalam masa betul. yang sama, refleksi kendiri kan? Bagi ruang dia kat Cikgu Ain, kita bagi ruang murid kita berkolaboratif, bekerjasama. Maksudnya ada penglibatan sesama mereka lah dalam pembelajaran, sesi pembelajaran mereka tu. Ya, biar ada komunikasi Cikgu Ain, sebab kita kan dekat dengan falsafah pendidikan kebahasaan. Kita nak lahirkan murid, biarlah murid yang holistik. Dari segi jeris kan, jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Ya, betul Cikgu Asia. Sedikit lagi Cikgu Ain kalau boleh saya kongsikan ya, kita nak kongsikan jugalah. Teruskan. Dari segi kepentingan pengamal amalan pengajaran klinikal ni juga, dia dapat menghubungkan teori dengan praktikal. Kadang kita belajar teori tetapi kita tak pernah pun nak praktikalkan benda tu. Sebenarnya kita tak sedar Cikgu Ain ya, kita sebenarnya dah praktik dah teori tu. Cuma kita tak kata okey hari ni kita nak mula mengajar menggunakan teori konstruktivisme. Guna teori? Ya. Semua je. Tapi benda tu sebenarnya kita dah tahu dan kita dah praktikkan secara tak langsung. Cuma kita saja tak sedar sebagai guru. Ya. Maksudnya kita tahu pengetahuan tentang teori itu dan kita praktikkan di dalam kelas supaya lebih harmoni pengajaran kita, supaya lebih bermakna dan mencapai objektif pengajaran kita pada hari itu seperti mana yang telah kita rancang. Betul tak? Betul Cikgu Ain. Sayanglah Cikgu Ain kan kalau kita tahu teori tapi kita tak praktikkan. Ya. Rasa macam alah ruginya belajar tinggi-tinggi teori tak praktik, sayanglah. Benda yang boleh kita macam ilmu tanpa amal lah, ilmu tanpa amal. Oh ya, betul tu Cikgu Ain. Kan. Okey, boleh kita pergi untuk next slide Cikgu Asia? Boleh kita teruskan, boleh saya teruskan ya. Ya.
Okey. Seterusnya kita kupas dan huraikan workflow amalan pengajaran klinikal yang terdiri daripada beberapa fasa. Okey, fasa pertama iaitu perancangan di mana penyediaan PDPC secara sistematik dilaksanakan. Okey, apa itu penyediaan PDPC ni? Bukan setakat penyediaan PDPC tapi benda ni kita sediakan secara sistematik lah kan Cikgu Asiah? Okey. Betul Cikgu Ain. Di mana guru menyediakan RPH ataupun lesson plan mereka sendiri dengan lengkap. Macam mana kita katakan lengkap tu? Okey, di mana terdapat objektif, hasil pembelajaran, aktiviti, strategi dan penilaian. Biasanya cikgu ni sedia maklum, sedia tahulah tentang lesson plan mereka sendirilah, bagaimana dibentuk, mesti ada objektif yang perlu dicapai mengikut keperluan murid mereka sendiri kan. Jadi tentukan fokus klinikal, contohnya strategi PAK 21 dan juga kita selitkan penggunaan teknologi digital dalam pengurusan bilik darjah kita tu itu sendirilah Cikgu Asiah. Ya betul Cikgu Ain. Kalau saya boleh katakan, Cikgu Ain kita bayangkan macam ni Cikgu Ain. Kalau kita buat rumah, tak ada pelan rasanya sengit rumah kita tu Cikgu Ain kan. Sama juga kalau kita mengajar ni ya. Ya, kalau mungkin siaplah juga rumah kita tapi mesti ada yang tak sempurna lah kan. Mungkin buang-buang tak sengit. Okey, persediaan PDPC secara sistematik juga dilengkapkan. Dilengkapkan apa dengan Cikgu Asiah? Dilengkapkan dengan instrumen pengumpulan data. Penting ni instrumen pengumpulan data di mana terdapatnya soal selidik ataupun borang pemerhatian, refleksi dan juga kita sendiri boleh rekod video pengajaran kita. Kita boleh tengok semulalah terdapat kekurangan ke kelebihan pengajaran kita tu lah. Jadi di mana kita boleh melalui instrumen tadi, pengumpulan data tadi, kita boleh reflect kembali pengajaran kita dan juga macam Cikgu Asiah cakap tadi, ada pentaksiran lah ke atas pelajar kita, ke atas murid kita. Jadi kita tahu di mana tahap pembelajaran mereka terhadap objektif kita pada hari tersebut. Ya Cikgu Ain. Kalau boleh saya kongsikan sedikit bagaimana contoh perancangan untuk RPH lah dari segi sekolah rendah lah. Dari segi sebagai seorang guru lah daripada Zamri dan juga rakannya 2015. Dia menetapkan bahawa murid ini sebenarnya kepelbagaiannya berbeza dan penerimaan pembelajaran mereka juga berbeza. Bermakna dekat sini Cikgu Ain, kita ni sebagai guru ni kita kena menerima kepelbagaian mereka dan kita kena bijak untuk merancang dan menyediakan rancangan pengajaran yang kira walaupun bukan terbaik tapi dapat sehabis baiklah menyeluruh kepada semua murid kita yang kita approach lah Cikgu Ain ya. Dalam masa yang sama Cikgu Ain, sedikit lagi saya kongsikan bersama dengan rakan kita, ilmu ni sebenarnya dibina sendiri melalui pengalaman murid tu sendiri dan memberi ruang kepada interaksi. Maksudnya tadi kan kita buat kolaboratif, berkumpulan dan ruang untuk murid tu sendiri berefleksi. Kalau dekat sudut yang terakhir dekat bahagian penutup tu nanti cubalah tanya murid-murid, ini macam mana, faham ke tak? Tapi kebanyakan murid kalau dekat sekolah saya, faham je cikgu Ain ya. Ya, faham je. Maksudnya cikgu Ain faham, semua faham cikgu. Bila tengok dekat akhir tu penilaian, Yalah, maksudnya kita dapatkan maklum balas respon terkini lah daripada mereka kan. Ya, tapi dalam masa yang sama jangan tinggallah kutipan data daripada analisis dokumen murid tu ya Cikgu Ain, sebab kadang-kadang murid kita ni ya tapi itulah sebaliknya yang berlaku. Maksudnya benda tu kena berekod lah. Kena berekod lah maksudnya. Sebab itulah pentingnya pengamal amalan pengajaran klinikal untuk guru-guru dari segi penambahbaikan lah pengajaran mereka tu sendiri bagi saya dia Cikgu Ain ya. Ya, Cikgu Asiah juga kita boleh minta pensyarah ataupun rakan sejawat ataupun di sekolah kita ada guru besar kan. Okey, menyemak barisan pentadbir itu menyemak RPH kita sebelum PDPC dijalankan supaya kita dapat laksanakan pengajaran kita dengan lebih berkesan lah. Maksudnya ada semakan terlebih dahulu. Betul tak Cikgu Asiah?
Ya boleh tu Cikgu Ais, tapi kadang-kadang jarang kita semak sebelum mengajar. Biasanya kita dah mengajar tu baru ada semakan. Oh, ya. Tapi biasanya kalau gitu Cikgu Ain dekat sekolah tu biasanya ada pencerapan lah untuk perkembangan guru tu. Okey Cikgu Betul. Ain, Oh, sedikit lagi saya boleh kongsikan untuk penyediaan rancangan pengajar harian. Kalau kita nak tengok kepada kemenjadian murid tu kan Cikgu Ain, dah memang sinonim lah dengan kita barisan guru ni. Dari segi falsafah pendidikan kebangsaan kan Cikgu Ain, jasmani, emosi, rohani, intelektual tu sosial kira makanan kita. Jeris tu kira makanan kita untuk bina RH tu sendiri. Dan apa pun pengajaran kita tu biarlah prosesnya teratur dan amalan itu berterusan sepanjang hayat lah sebagai pengamal amalan pengajaran kita. Dan ini Cikgu Ain macam Cikgu Ain kongsikan tadi kan, betul lah Cikgu Ain, SPI bilangan 3 kalau di sekolah rendah 1999 ni memang menekankan 3 je komponen utama, objektif, aktiviti dan juga refleksi. 3 komponen tu pun dah sinonim dah sebenarnya dengan pengamal amalan pengajaran klinikal kita pada kali ni. Ini kalau Cikgu Ain tadi kan, kalau nak buat contoh rancangan pengajaran lebih teratur, lebih baik, saya tunjukkan sekejap ya. Okey, boleh kongsi. Memang maksudnya kita boleh berkongsi bersama-sama lah contoh pengajaran klinikal yang dikatakan hebat ni. Sekejap ya Cikgu Ain sebab saya punya slide tak gerak sekejap ya. Okey, sebelum tu sementara Cikgu Asiah kongsikan slide kembali, saya teruskan dengan workflow amalan pengajaran klinikal dalam fasa 2 ya Cikgu Asiah, iaitu pelaksanaan PDPC di mana memfokuskan guru mengajar di kelas sebenar. Okey, di mana guru melaksanakan PDPC mengikut harfiah yang telah dirancang. Di mana PDPC itu boleh dirakam secara berbentuk, boleh dijadikan berbentuk video ataupun audio, maupun boleh diperhatikan oleh pensyarah ataupun rakan sejawat. Sebab amalan klinikal ni kita boleh jadikan ada mentor-mentee. Jadi kita boleh rakan sejawat kita yang lebih berpengalaman untuk melihat pengajaran kita. Suatu pengajaran kita. Dan juga data penglibatan pelajar dikumpul di mana data tu boleh melibatkan kehadiran, soalan, aktiviti digital, contoh kuizi atau Padlet yang dilaksanakan di dalam kelas. Pentingnya pengajaran klinikal diselitkan dalam amalan pengajaran kita seharian. Di samping tu juga pemerhati iaitu guru sendiri boleh menggunakan borang pemerhatian klinikal untuk menilai pengajaran mereka pada hari tersebut dan juga menilai murid kita pada hari tersebut juga kan. Okey. Ya Cikgu Ain. Okey, nampaknya dah nampak slide kita. Dia kembali. Ya. Masa nanti Cikgu Ain sistem online ni macam tu lah ya. Teknikal kan. Okey. Slide seterusnya ialah kita pergi kepada workflow yang ketiga lah Cikgu Asiah. Sebelum kita ke workflow, kalau boleh saya sedikitkan sedikit lah untuk yang dekat sini ya Cikgu Ain, dekat pelaksanaan PDPC, pengajaran di kelas. Sebenarnya kita macam Cikgu Ain katakan tadi berkongsi ataupun minta tolong rakan sekerja kita menilai bersama macam mana pengajaran kita. Bagus tu Cikgu Ain. Sebab dekat situlah kadang-kadang kita mengajar sambil nak memerhatikan murid ni, kadang-kadang kita tak sempurna juga. Kita nak mengajar lagi, nak memerhati lagi. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan kawan kita, boleh juga untuk bagi komen yang untuk kita tambah baik apa yang kita laksanakan di dalam kelas. Bermakna dekat situ kita sama apa kita kata Kak Cikgu Ain yang terbaru ni co-teaching je. Co-teaching, kolaborasi mengajar kan. Boleh Cikgu Ain, saya rasa sangat macam seronok untuk kita praktikkan bersama. Lepas tu dalam masa yang sama kita boleh saling bantu-membantu lah. Apa dia Cikgu Ain? Saling bantu-membantu dan bekerjasama. Kita boleh orang kata apa Cikgu Ain? Bekerjasama. Wonderpack ke? Saya pun tak ingat lah kadang-kadang ni. Wonderpack lah. Kerja sama, apa yang penting? Kerja sama Cikgu Ain. Ya, betul Cikgu Asiah.
Betul tu Cikgu Ain. Dan masa yang sama tu bila kita dah buat amalan bersama pengajaran klinikal dengan rakan kita kan, kita dapat pemerhatian, kita dapat buat refleksi bersama. Dan dalam masa yang sama automatik Cikgu Ain kita dapat tambah baik. Secara berterusan lah pengajaran kita. Kita dapat PLC ke, peer learning coaching kan, kita dapat bersama-sama berkongsi dengan kawan kita Cikgu Ain. Cikgu Ain kita teruskan Cikgu Ain pada workflow yang ketiga. Saya silakan Cikgu Ain terus. Dah sampai pada workflow ketiga dah kita ni, iaitu kita setiap pengajaran kita tadi kita buat RPH. Dah laksanakan pengajaran. Jadi masa pengajaran tu kita perlu buat pemerhatian dan juga pengumpulan data lah Cikgu Asiah. Kalau jika macam Cikgu Asiah tadi cakap, kalau kita tak sempat nak memerhati, boleh minta guru kita. Masa tu kita ada konsep co-teaching lah kan. Tapi dalam sebab ini perlulah, sebab kita perlu ada bukti PDPC yang direkod secara sistematik. Okey, di mana kita boleh kumpulkan data secara kuantitatif ataupun kualitatif itu sendiri. Seperti kalau kuantitatif macam Cikgu Asiah kongsikan tadi, kita ada markah ujian lah kan. Setiap kita selesai mengajar ataupun di akhir bulan ataupun tengah tahun, kita buat ujian pra-pasca ataupun ujian yuasa kan. Di mana kita dapatlah daripada situ. Kita juga boleh buat soal selidik kepada murid kita, dan juga kita boleh hasilkan graf interaksi digital dengan murid kita. Ataupun kita boleh rekodkan secara digital data kita, dapatan daripada pengajaran kita tadi. Okey, seterusnya kalau dari segi kualitatif ya Cikgu Asiah, kita boleh tengok dari segi refleksi guru itu sendiri, di mana guru tu boleh mencatat apa dia rasa tentang pengajaran dia hari itu, apa dia perhatikan tentang luar rasa ya Cikgu. Luar rasa. Kita boleh tengok, kita boleh catatkan lah apa yang kita tengok, apa murid kita dapat pada hari tersebut, melalui macam kita hasilkan tingkah laku murid kita ya Cikgu. Nampak berminat ke tak pengajaran kita ataupun nampak macam hambar ke, kita boleh catatkan, rekodkan di situlah kan. Kita juga boleh adakan temu bual ringkas dengan pelajar kita, dengan murid kita. Kita buat catatan pemerhatian dan juga rakaman video sendirilah, video PDPC kita itu sendirilah. Okey, di mana semua data tu disimpan dalam folder digital, senang kita nak rujuk kembali, kita nak buat penambahbaikan. Sebab itulah kita berbalik kepada definisi tadi, adanya penambahbaikan berterusan dalam amalan pengajaran kita lah. Sebab tu dinama klinikal Cikgu Asiah. Ya, betul tu Cikgu Ain, saya setuju. Yang menarik Cikgu Ain kongsikan kita simpan kumpul data dalam digital tu kan Cikgu Ain kan, menarik. Sebab apa yang kita nak kata, benda yang bertulis, yang kita kata hard copy ni kadang-kadang boleh rosak, kadang-kadang boleh hilang. Jadi kenapa kita tak manfaatkan ruang digital yang diberikan? Kalau saya kongsikanlah sedikit Cikgu Ain, kalau Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya dia dah menyediakan ruang untuk cikgu simpankan dalam Google Drive tu. Saya rasa dalam 3 terabyte dia bagi kita ruang untuk simpan data tu. Jadi macam-macam boleh simpan. Kan? Manfaatkan, kita buat data, pengumpulan data, penilaian kita sepanjang kepada murid-murid tu dalam drive tersebut. Sebab Cikgu Ain, bagi saya lah penting juga untuk kita simpan data ni. Sebab sekarang ni Kementerian Pendidikan Malaysia kan, dia mengamalkan konsep PBD kan Cikgu Ain. Pentaksiran berterusan dalam bilik darjah. Bermakna semua perkembangan murid tu daripada awal kita ambil murid tu, contohlah kita mula mengajar pada tahun 1, pada tahun semasa kita kena tengok perkembangan mereka. Kita memang boleh nilai daripada buku tulis atau buku kerja, tapi buku kerja ni tak berkekalan sebab kita akan bagi balik kepada murid. Apa salahnya kalau kita ambil ruang tu, kita ambil snapkan sikit Cikgu Ain kan, hasil murid yang dah tercapai dengan pengajaran kita sebagai bukti. Dan boleh relatekan terus Cikgu Ain sebab kita ni macam Cikgu Kementerian Pendidikan Malaysia ni, kita ada borang transit pelbagai lah untuk menetapkan PBD murid supaya tak ada istilah TP apa saya rasa TP pokok ke macam mana, yang macam semua kalau TP tiga je susun. Nak cakapnya nak susun selamat Cikgu Ain. Kalau kata TP 3 memang layak untuk murid tu boleh, tapi cubalah untuk variasikan baliklah.
Dan data yang kita kumpul ni sangat bermanfaat lah Cikgu Ain untuk kita bagi bukti bahawa kita dah buat penilaian profesionalisme kita sebagai guru lah dalam PBD tu sendiri. Dan kita perlulah mentaksir dengan bijaksana lah. Maksudnya mentaksir dengan sebenar-benar taksiran supaya kita tahulah tahap pengajaran kita, tahu tahap murid kita, barulah hasilnya kita boleh tambah baik. Untuk kita boleh merawat pengajaran kita tu sendiri. Betul tak Cikgu Asia? Ya, betul-betul. Sikitlah Cikgu Ain saya kaitkanlah dengan apa workflow yang ini kan. Kita katakan pemerhatian dan pengumpulan data ni untuk kita kata bukti PDPC. Sebab tadi kita dah menyentuh kepada peranan pentadbir, dalam masa yang sama sebenarnya ada juga peranan daripada ketua bidang ya, ketua panitia lah kalau daripada sekolah rendah. Bagaimana amalan clinical cycle ni yang kita kata kongsikan daripada Glitman dan juga Konya dengan rakan-rakan 2024, amalan klinikal ni sangat cantik juga Ain sebab kita akan lihat kepada pra pemerhatian, kemudian kita pergi kepada pemerhatian dan kita menyentuh kepada analisis dan juga refleksi. Dekat situlah Cikgu Ain kita dapat lihat bagaimana pengamal amalan pengajaran klinikal ni nak membantu sebenarnya cikgu ni untuk menambah baik mutu pengajaran supaya memberikan kebaikan lah kepada pendidikan murid itu sendiri. Maksudnya lebih tersusun lah Cikgu Asia, tersusun prosesnya. Ya betul tu Cikgu Ain. Okey, seterusnya tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada refleksi workflow keempat. Refleksi. Awal saya refleksi dah. Okey. Workflow yang keempat iaitu analisis data di mana kita menilai keperkesanan PDPC kita. Okey. Bila analisis data juga maksudnya kalau dari segi kualitatif ke kuantitatif tadi yang saya sebut tadi, cara-caranya ada pemerhatian, ada borang soal selidik, ada mendigitalkan kita punya bukti pemerhatian kita tadi, data-data markah-markah pelajar kita, murid kita. Jadi kita perlu menilai dia secara triangulasi, panggil 3 penjuru tu Cikgu Asia. Di mana kita gabungkan dapatan kita, contohnya analisis kita tadi saling menyokong Cikgu Ain. Saling menyokong. Saling menyokong. Barulah dia maksudnya kesahan dan kebolehpercayaan tinggi terhadap data kita tu. Kalau markah budak kita tu, pelajar kita tu, murid kita tu, maksudnya kalau dia dapat 60, macam mana dia capai dapat 60? Maksudnya dibuktikan dengan dokumen, dengan ada borang pemerhatian, dengan markah tu tadi, dengan amalan refleksi kita sendirilah Cikgu Asia. Jadi dia terbukti maksudnya berkesan lah, maksudnya kesahan kebolehpercayaan itu lebih tinggi. Barulah data tu sahih. Ni kalau tak markah saja, tak ada bukti, tak boleh lah juga Cikgu Asia. Orang kata buat silap mata Cikgu Ain, pecah mata keluar markah lah Cikgu Ain. Yang tak ada apa ni, Cikgu Asia kata tadi TP tiang straight je sama je. Semua 3, zon selamat lah Cikgu Ain macam tu. Macam mana nak buktikan 3 semuanya tu ya? Itulah sebenarnya kalau cikgu isu ni Cikgu Asia. Relatekan dia sebenarnya, kita sebenarnya cikgu ni dah ada panduan. Kita ada di SKP Cikgu Ain. Dekat di SKP tu dah ada penetapan bagaimana cikgu nak letak murid tu di TP berapa. TP 3 ni tahap murid tu macam mana. Kalau cikgu teliti betul-betul, insya-Allah cikgu boleh bagi TP murid dengan lebih baik lah. Tapi sebab itulah Cikgu Ain pentingnya saya kata tadi macam Cikgu Ain kongsikan juga penyimpanan data tu dalam drive tu. Betul. Kita bukan sengaja kita letak dia TP3 lah sebab dia macam ni. Apa bukti cikgu? Saya ada data saya dalam jiran. Yalah, sekiranya terdapat isu-isu yang berbangkit, kita boleh buktikan melalui data-data itu tadi Cikgu Asia. Betul Cikgu Ain, kita tak cakap kosong Cikgu Ain. Sebab tu pentingnya. Kalau ada yang turun ke sekolah kan, bila kita kata kita bagikan borang transit, cikgu kenapa yang ini TP 4, yang ini seorang ni TP 3. Lepas tu kita boleh tunjuk Cikgu Ain, saya bagi dia TP 3 sebab berdasarkan latihan yang saya beri tu, masa tu dia tak dapat lagi. Tapi saya boleh insya-Allah bimbing dia insya-Allah ke TP yang lebih baik lah. Biasanya macam itulah amalan PBD yang dilaksanakan di sekolah. Ya Cikgu Asia. Okey. Seterusnya. Dekat sini Cikgu Ain sikit lagi saya kongsi kan. Tadi kita dekat workflow bagaimana kita nak menilai keberkesanan PDPC.
dalam yang tadi kita dah sentuh pentadbir, peranan pentadbir dan juga ketua bidang. Kita lihat kepada bimbingan profesional lah Cikgu Ain. Kalau dalam perkongsian Nur Lela pada 2025, bagaimana pemantauan yang jitu daripada barisan pentadbir maupun ketua bidang ni sangat membantu guru-guru Cikgu Ain. Sebabnya kalau kita mengajar sendiri kat depan, kita syok sendiri Cikgu Ain kadang-kadang. Tapi bila ada orang dekat belakang tu, dia nampak. Tapi tak adalah nak menilai cari kekurangan Cikgu Ain. Jangan nilai kekurangan. Nanti tak hati cikgu. Cari dulu kelebihan. Bila kita jadi pengamal amalan pengajaran klinikal ni, kalau daripada perkongsian yang kita dah praktikkan sebagai kita turun padang, kita jadi penilai, jangan cari kelemahan cikgu terus. Kita cari kekuatan. Cari kekuatan dan kelemahan dia tu kita bagi terus. Bukan bagi terus, kita bagi dia ruang untuk berfikir. Cikgu, kalaulah cikgu diberi ruang untuk tambah baik di ruangan ini, contoh saya katakan, daripada yang kita pernah turun ke sekolah lah amalan, macam kita dah praktikkan ya Cikgu Ain. Bila saya tengok dekat dalam kelas, cikgu gunakan, manfaatkan buku teks. Tak salah Cikgu Ain, guna buku teks ni bagus sebab dah dibetulkan kementerian. Tapi kenapa ambil sedikit ruang untuk variasikan dia? Mungkin boleh guna flashcard sikit, berkala-kala, sebab kita kalau macam saya di sekolah rendah ni, murid-murid yang umur 7 hingga 12 tahun Cikgu Ain, tambah-tambah di tahap 1. Lagilah kalau semua di whiteboard, agaklah saya kata memboringkan. Sebab kita nak katakan penggunaan digital tu Cikgu Ain, terhadlah di sekolah kebangsaan. Berbeza, maaflah saya katakan berbeza dengan sekolah yang lebih elit. SJKC dia ada peruntukan dia khusus. Kalau kita lihat ada smart TV dan sebagainya yang boleh digunakan. Tapi itu bukanlah satu tiket Cikgu Ain. Terus guna whiteboard saja dengan buku teks. Boleh variasikan. Tapi jangan hantar cikgu. Kita kena bagi dia cetusan. Cikgu cantik. Kalau cikgu buat pengajaran ni, guna flashcard ke? Macam tu. Muzik maksudnya kita ada cetusan idea kepada dia tu lah. Bagaimana dia buat pengajaran yang lebih baik lah untuk dia. Ingat tu Cikgu Ain, jangan hentam Cikgu Ain. Tapi kalau kita bagi kritikan pun adalah kritikan yang membina lah Cikgu Asiah. Beri dia lebih motivasi. Ni amalan sebagai pembimbing kepada guru pelatih ke kan Cikgu Asiah? Guru-guru novice Cikgu Ain. Guru novice guru yang baru. Kita nak tengok mereka membangun lebih baik lah. Betul. Betul lah Cikgu Ain. Dekat situlah pentingnya pertumbuhan profesional guru yang dikongsikan Srika dan juga rakan dia 2016, yang mana kita berperanan lah sebagai penilai. Kalau ada rezeki satu masa nanti Cikgu Ain, manalah tahu kita di barisan pentadbir maupun ketua bidang, kita kena praktikkan bagaimana cara berdialog, memberi makna balas yang baik serta kolaborasi untuk bimbingan kepada guru-guru yang berkenaan lah ya Cikgu Ain. Supaya nampaknya kita lebih profesional lah. Guru yang lebih profesional, yang mengamalkan pengajaran klinikal itu tadi. Seterusnya, boleh saya kongsikan untuk workflow yang kelima ni Cikgu Asiah? Teruskan Cikgu Ain. Saya sedia menanti Cikgu Ain untuk berkongsi. Okey, seterusnya workflow yang kelima dalam amalan pengajaran klinikal ya Cikgu Asiah adalah refleksi guru itu sendiri, di mana guru itu sendiri ada kesedaran pedagogi yang terbina atau yang telah dibina semasa pengajaran yang dibuat itulah tadi, di mana bila guru tu menulis refleksi kritikal apa yang telah berjaya, apa yang tidak berjaya dalam pengajaran mereka, mesti ada cabaran ataupun cadangan penambahbaikan. Jadi di situ tercatatnya refleksi guru, dan juga guru itu tanya sendiri dalam diri mereka apa yang terreflect, apa yang termaklum balas dalam pengajaran mereka setelah daripada dapatan data-data tu. Contohnya kita tengok ada murid ni belum capai lagi objektif, ada murid ni capai, kenapa tak capai? Jadi melalui hasil tu kita boleh reflect lah pengajaran kita, bagaimana kita nak tambah baiklah pengajaran kita pada sesuatu topik tu kan. Seterusnya guru juga boleh menonton semula rakaman PDPC. Sebab tu pentingnya juga video ni.
sebab guru boleh analisis gaya komunikasi mereka dan juga interaksi antara guru dan murid itu sendiri. Di mana kita tengok adakah murid itu memberi maklum balas ataupun guru itu sendiri memberi maklum balas tak terhadap pertanyaan murid kita dalam kelas tu. Jadi kita boleh reflect kembali bagaimana cara kita mengajar, cara kita berkomunikasi dengan murid kita tu. Dan juga melalui maklum balas co-teaching ataupun mentoring dalam sesi dialog atau conference ataupun PLC yang Cikgu Asia sebut tadi, kita boleh penambahbaikan lah kita baik semula pengajaran kita berkongsi amalan yang kita buat, cikgu lain pun berkongsi, jadi kita sama-sama membantu untuk menambahbaikkan, membantu profesional kita dalam pengajaran supaya supayanya berbalik kembali kepada murid untuk kita capai kejayaan untuk murid kita itu sendirilah, Cikgu Asia. Ya Cikgu Ain, saya rasa dekat refleksi guru ni sebenarnya dia nak latih cikgu muhasabah diri lah Cikgu Ain. Ya. Muhasabah diri kita. Ya, macam mana pengajaran kita kan untuk tambah baik lah. Sebab kita ni manusia, semua tak sempurna, tapi kita sentiasa memperbaikilah mutu pengajaran kita sebagai guru ya Cikgu Ain. Dan juga kita perlu menerimalah kekurangan tu dan kita tambah baik, bukan kita syok sendiri anggap pengajaran kita tu baik je. Kalau orang tegur tambah baik tu jangan tak terima pula ya Cikgu Ain, macam tu ya. Kena fikirlah kenapa ada orang tegur tu. Okeylah Cikgu Ain, sedikitlah saya sentuh dekat workflow yang kelima ni dari segi refleksi guru ni. Dalam amalan pengajaran klinikal juga ada proses pengajaran yang mana kita boleh reflect lah balik strategi kita kan Cikgu Ain, adakah bersesuai dengan murid, gaya pembelajaran murid tu sesuai tak dengan strategi kita. Kalau tak sesuai kita boleh tambah baik, kita boleh perbaiki di mana-mana sebab pengajaran kita bukanlah satu pengajaran yang statik Cikgu Ain yang tak boleh berubah. Kalau lah sampai habis, jenuh lah sebab kita menerima murid yang berbagai penerimaan gaya pembelajaran dia. Dan masa yang sama strategi tu Cikgu Ain kalau boleh lah sebagai guru kan, biarlah berpusatkan kepada murid. Alat bantu mengajar tu biarlah menarik. Usahalah cikgu, kadang-kadang kita ni tak sedar. Tapi tak boleh salahkan cikgu, kadang-kadang banyak masa dihabiskan dengan pengkeranian lah Cikgu Ain ya. Kalau sejujurnya macam tu banyak program lain lah. Banyak program lain. Program tepi kiri kanan semua ada. Tapi sebagai pengamal amalan mengajar klinikal yang terbaik, cikgu jangan skip benda ni, jangan kita kata potong terus tak buat. Buatlah walaupun sikit-sikit orang kata lama-lama jadi apa kat Cikgu Ain? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Lama-lama jadi bukit lah. Walaupun sikit kita amal tu nanti bertambahlah lagi kita punya cara pengajaran kita lebih kepada kebaikan lah Cikgu Ain. Lepas tu dalam masa sama lama-lama dia akan jadi amalan lah, sebab tu namanya amalan. Sikit-sikit banyak jadi satu amalan, jadi sebati dalam diri kita. InsyaAllah Cikgu Ain, sama-sama lah kita. Saya harap pun kita jadi macam tu lah juga Cikgu Ain. Ya, sama-sama muhasabah diri. Betul tu. Jadi Cikgu Ain kalau dekat sini Cikgu Ain, kalau kita tengok bila kita dah buat refleksi, kita tengok penambahbaikan harapan kita, pencapaian dengan motivasi murid tu lebih meningkat lah Cikgu Ain ya. Cikgu Ain, kita pergi kepada workflow yang ke-6 Cikgu Ain. Workflow yang ke-6 dalam amalan pengajaran klinikal iaitu kita buat penambahbaikan, iaitu seka ulang kajian. Di mana kita repeat kembali seka-repeat yang menjadikan klinikal itu kita berkitaran lah. Di mana guru mengubah suai RPH tadi berdasarkan dapatan dan maklum balas. Dan juga guru juga melaksanakan PDPC pusingan kedua dengan strategi baharu. Jadi sebab kita dah tambah baik kan, kita tahu apa kekurangan, apa kelebihan dia. Jadi kita sekakan, kita kitarkan semula supaya kita mengajar dengan lebih efisien lah Cikgu Asia. Dan kita buat perbandingan antara pusingan pertama dan juga kedua tadi. Okey, sebagai contohnya dalam saya kongsikan dalam pengajaran di Permata lah kan. Bila kita buat RPH, kita planning dan kita bincangkan, kita sediakan RPH tadi, kita jalankan PDPC.
Jadi murid jawab lah kita guna. Biasanya kalau ni kita guna macam saya memang suka guna buku digital dalam storytelling. Sebelum ni kita guna buku konvensional sahaja. Tapi untuk penambahbaikan amalan ni kita guna buku digital. Sebab nak tarik minat kanak-kanak tu kan. Bagaimana mereka nak minat. Ada animasi Cikgu. Ya, ada sound effect tak? Ada sound effect tak? Ada bergerak-gerak lah tu. Cikgu kena kreatif lah Cikgu Asiah. Kan. Yeah. Dan kita boleh tengok. Kita juga dalam masa yang sama kita boleh jadi pemerhati. Kita boleh rekodkan, catatkan di mana, kenapa masih ada lagi murid yang pasif, ada murid yang aktif. Jadi kita analisis kembalilah. Dan juga guru tu akan reflect kembalilah pengajaran mereka. Kenapa kita nampak adakah pengajaran tu berpusatkan guru semata-mata, tidak berpusatkan murid. Pada kita tahu kalau kurangnya pelibatan murid tu jadi pengajaran kita sedikit hamba lah kalau dari segi konteks prasekolah ni. Sebab mereka perlukan libatkan diri mereka, perlukan aktif lah semasa membuat aktiviti. Jadi kita sebagai guru kita kena tengok pengajaran kita, bagaimana tingkah laku murid kita, bagaimana respon mereka, adakah mereka gembira dengan pengajaran kita pada sesi tersebut lah. Jadi bila kita lihat kembali, kita reflect tu, kita boleh tambah baiklah aktiviti lain. Sekiranya kekurangan dengan aktiviti tersebut lah, kita tambah aktiviti role play ke untuk sesi akan datang lah kan. Jadi bila benda tu dia akan jadi sekelah kitaran. Kitaran 1, kitaran 2, kita jalankan semua aktiviti tersebut dan kita nilai keberkesanan aktiviti itu. Sebab itulah book flow ni dipanggil penambahbaikan. Adanya kitaran, adanya pusingan. Pusingan 1, pusingan 2 dan seterusnya untuk penambah pengajaran yang lebih terbaik itu Cikgu Asiah. Ya betul juga. Dari segi penambahbaikan lah yang bersifat psikokritik ni, bagi saya kadang-kadang kita tak perlukan penambahbaikan daripada next cycle. Bila kita sedar dalam macam kita mengajar ni, bila kita tersedar murid dah tak boleh nak di-approachkan dengan cara macam tu, strategi macam tu. Contohlah saya daripada segi guru matematik kan, Cikgu Ain. Kalau boleh kita pernah dah terbiasa murid cara pengiraannya statik daripada zaman kita kata zaman pembelajaran saya dulu pun cara pengiraan betul lazimnya begitulah. Tapi kadang-kadang bila saya mengajar kan sedikit lah Cikgu Ain kita nampak kan dalam operasi darat lah khususnya, bila melibatkan pendaraban dengan 2 digit, murid dah tak berupaya untuk mengikuti proses pengiraan bentuk lazim yang sebelumnya. Saya bercakap dalam konteks murid sekolah saya lah. Mungkin murid sekolah cikgu yang lain berbeza. Jadi jangan terus kita stick okey macam mana pun biar murid ni dengan cara ni, sebab daripada cara dulu ni dah menjadi. Jadi kita kena keluar sikit daripada kotak sebab kita ada pengetahuan, kita ada pelbagai strategi. Kalau murid dah tak boleh dengan cara ni, kita pergi kepada cara 2 dalam pada pengajaran yang sama. Sebenarnya pengajaran ni Cikgu Ain saya rasa kalau cikgu dah mengamalkan amalan pengajaran klinikal sebagai pemerhati yang baik, kalau kita dah nampak murid dah tak boleh nak menerima, kita twist, kita tukar keadaan lain. Jadi maksudnya secara spontan. Ya, sebab kita ni variety cikgu kan ilmu dia lebih, makamnya lebih tinggi, pengalaman pun lebih tinggi, insyaAllah lah. Jadi kita boleh praktikkan apa yang kita tahu untuk murid kita yang ke arah yang lebih baik lah Cikgu Ain. Ya, betul. Maksudnya dikongsikanlah, Cikgu Asia dah kongsi tadi bagaimana kita mengajar dalam dunia murid kita sendiri, sebab kita je yang tahu murid kita kan Cikgu Asia. Bagaimana pencapaian mereka, bagaimana tahap mereka, bagaimana keperluan mereka, dan berbeza di lain-lain sekolah Cikgu Asia. Kalau sekolah saya lain, sekolah Cikgu Asia lain, dan mungkin lain juga sekolah tempat kawan-kawan kita yang lain. Betul tak Cikgu Asia? Betul. Kata cikgu itulah yang kenal murid dia sendiri macam mana dia nak approachkan Sebab kita kalau sebagai seorang guru kita kena mengajar dalam dunia murid, bukan mengajar dalam dunia kita. Level kita level tinggi sebab kita kira macam dah guru. Jadi kita macam saya sekolah rendah kena turunkan level di peringkat sekolah rendah. Kalau Cikgu Ain di barisan guru permata kena turunkan ke level kanak-kanak yang Cikgu Ain kena seronok-seronok kan. Macam kita kat sekolah rendah. Di sekolah menengah berbeza pula Cikgu Ain gaya dia. Mungkin lagi strict ke apa sebab kita tak ada perkongsian daripada sekolah menengah kan Cikgu Ain ya.
kalau sedikit lah Cikgu Ain, saya kongsikanlah dekat workflow ni, penambahbaikan ni, adalah saya kongsikan bagaimana ruang untuk saya berbagi khidmat lah. Bagaimana kita menghasilkan modul fun and easy. Fun and easy ni Cikgu Ain, kalau kita nak bagi kepada murid ni, kita nak menerapkan murid tu belajar sambil bermain. Ini kolaborasi lah bersama dengan kerjasama JPN Kelantan lah Cikgu Ain ya. Dekat sini dah jadi jurulatih utama negeri tu Rezeki. Dekat sini Cikgu contoh. Kita boleh lihat bagaimana aktiviti menarik yang dilaksanakan. Yang ini Cikgu Ain agak-agak ni tajuk apa Cikgu Ain? Fun and easy mat Fun and easy mat Cikgu Ain. Darab ke Cikgu Asia? Sikit lagi Cikgu Ain. Cikgu Ain tengok betul-betul yang dalam bulat tu. Yang dalam bulatan tu. Tajuk apa tu? Apa tu ya Cikgu Asia? Warna ke macam mana tu? Okey. Dekat sini lah kita nak ajar murid dekat data Cikgu Ain. Mood, media. Kalau dekat sini, kalau dekat tahun 6, sebenarnya Cikgu Ain dekat aktiviti ni. Macam statistik dah Cikgu Asia? Ya, dekat sini kita ambil murid program kita hari tu yang di JPN Kelantan tu di peringkat semua daerah lah kita tatarkan kan, kita praktikkan, kita pilih murid yang tahun 6 Cikgu Ain. Sebab fokus kita murid tahun 6 yang TP1 dan TP2. Yang nak ke tingkatan 1 tu Cikgu Ain, asas dia masih lagi goyah lah Cikgu Ain. Jadi kita praktikkan bagaimana pembelajaran berasaskan permainan Cikgu Ain dapat membantu mereka. Kita mana nak tahu kadang-kadang idea kan macam ni. Ni sebenarnya aktiviti ni pukat ikan tu Cikgu Ain. Cari benda objek dalam tu, kemudian susun objek tu mengikut catapai. Menarik lah Cikgu Asia. Itulah budak-budak. Walaupun tahun 6 Cikgu Ain, menarik juga dia pun main. Kena ada konsep bermain tu lagi. Ya. Sebab kalau kanak-kanak Cikgu Ain bermain. Sebab kalau terlalu formal pun takut tak tercapai lah kan? Ya. Okey, dekat sini pun Cikgu Ain sedikitlah kita kongsikan. Dekat sini bagaimana murid belajar koordinat guna carta koordino game. Dekat sini murid belajar bagaimana nak kenal paksi mencancang, mengufu. Dekat sini lah paksi X, paksi Y lah. Kalau kita kata bidang matematik lah Cikgu Ain ya. Lepas tu dekat di sini bermain bola nombor, bina nombor, menyatakan dalam nilai tempat. Kadang-kadang murid kita pun nak menyatakan nombor ni, kalau Cikgu Ain ada ruang kan, kita ada masalah murid nak menyatakan nombor dengan tepat lah, nak mengenal pasti nilai tempat pun. Itulah yang berhadapan dengan kita yang sebagai guru matematik berhadapan. Jadi apa kata kalau kita gunakan permainan lah untuk bantu mereka lah kita kata. Masa yang sama sini ada perkongsian, pernah pergi ke persidangan sedikit lah Cikgu Ain berkongsi dekat sana. Tu Cikgu Asia ni. Kemudian yang ini yang terbaru lah Cikgu Ain. Cikgu Ain lah tak join saya hari tu. Kalau tak kita main sama-sama. Nanti next Cikgu Asia. Inovasi kita next Cikgu Asia. Kita berkongsi inovasi kita dekat sinilah ruang berkongsi inovasi dan juga penyampaian berkongsi penyelidikan lah yang telah dilaksanakan. Ini inovasi tajuk apa dah Cikgu Asia? Kembara Dialeto Cikgu Ain. Kembara Dialeto ya. Pembelajaran berasaskan permainan digital Cikgu Ain. Menarik je. Kita berkongsi dekat yang terbaru ni, kita buat modul pilihan bicara untuk murid tahun 3. Dekat sini pun kita memainkan konsep, kita tekankan konsep bermain Cikgu Ain. Kita masih lagi menekankan konsep bermain untuk menarik minat murid lah. Kalau kita tengok dalam gambar tu seronok lah dia. Kita kata biasa Cikgu Ain, tapi dia orang minat benda macam tu. Walaupun nampak biasa, kita kata menarik untuk dia praktikkan. Ya Cikgu Asia. Maksudnya pendekatan belajar sambil bermain lah. Betul Cikgu Ain. Baik Cikgu Ain, kita pergi kepada workflow yang ketujuh Cikgu Ain. Okey, workflow yang ketujuh ya Cikgu Asia. Okey, dalam workflow yang ketujuh ni Cikgu Asia, kita perlu mendokumentasikan portfolio klinikal kita secara digital. Sebab sekarang tak ada dah, jarang sangat kita tengok. Ada lagi yang manual tu, tapi manual tapi digital perlu. Sebab kita berada dalam dunia sekarangnya, sebabnya kita lebih global. Jadi kita perlulah mendokumentasikan maklumat pengajaran kita tu secara
digital. Ini sebagai bukti profesionalisme lah dalam portfolio kita tu kan. Di mana segala perancangan PDPC, bukti pelaksanaan data, maklum balas dan juga kesimpulan ataupun cadangan inovasi itu sendiri macam yang Cikgu Asia tadi kita kongsikan secara dalam digital. Okey, bentuk platform digital apa ya Cikgu Asia kita nak boleh kongsikan maklumat kita tadi? Platform yang kita boleh kongsikan. Kita boleh kongsikan dalam Google Classroom kalau yang dekat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia kan. Manfaatkan Google Classroom, kongsikan dekat sana, Google Site, banyak lagi benda-benda yang percuma. Google Site. Bukan benda yang bayar pun sebenarnya Cikgu Ain. Dia kan secara free je, cuma kita kena rajin untuk masukkan data dan kita paparan tu senang dilihat lah kan. Ada juga kita ada e-portfolio LMS, Cik Asia, dan juga sekarang OneNote tu. Tapi kalau dengan kalau dengan parent pun sekarang Cikgu Asia, dalam WhatsApp pun kita boleh hantar maklumat tu kepada mereka. Contoh link Google Site tadilah. Jadi mereka boleh tahu apa perkembangan anak mereka lah, apa yang anak mereka belajar di sekolah kan. Macam saya sendiri, saya banyak kongsikan dalam satu platform kita panggil NCDC lah. NCDC maksudnya di situ segala data-data murid, segala penilaian perkembangan mereka, apa aktiviti. Jadi parent boleh akses, parent boleh tahu apa yang anak mereka buat di sekolah lah. Kita semacam kalau sebagai parent pun nak lihat juga kan. Sebagai pentadbir pun nak lihat apa yang guru mereka telah buat kan Cikgu Asia. Betul tu Cikgu Ain. Menarik juga tu Cikgu Ain. Bila kita berkongsi dengan ibu ayah ni sebenarnya secara tak langsung kita memperoleh kerjasama mereka lah. Sebab kita ni bukanlah pengajar yang secara langsung 24 jam bersama dengan murid kita. Jadi kalaulah dapat bantuan dan kerjasama daripada parents, ibu bapa ni lagi cantik Cikgu Ain. Sebab kita nak parents approach juga anak mereka di rumah. Jangan kata, cikgu ambillah anak saya, asuhlah dia, cikgu lah pengasuh segala-galanya. Tidak Cikgu Ain. Maksudnya kena ada kepentingan kolaborasi bersama ibu bapa. Itu penting untuk perkembangan anak-anak murid kita sebenarnya Cikgu Ain. Sangat bagus tu Cikgu Ain cara macam tu. Cikgu Ain? Baiklah Cikgu Ain, Cikgu Ain ke mana sebenarnya? Okey Cikgu Ain, sedikitlah macam saya kongsikan lah dekat workflow 7 kan, dokumentasi portfolio secara digital daripada saya sebagai pengamal di sekolah rendah yang terikat dengan pentaksiran bilik darjah kan Cikgu Ain. Sedikitlah saya manfaatkan. Dekat situ adalah paparan Cikgu Ain bagaimana kita menggunakan Google Drive yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia secara percuma untuk kita gunakan dan rekodkan data murid-murid yang telah kita kumpulkan lah sebagai simpanan kepada kita, sebagai bahan bukti kepada kita untuk kita buktikan bahawa sebenarnya pentaksiran itu berlaku Cikgu Ain secara telus di sekolah dan kepada murid-murid kita. Dekat situ Cikgu Ain kalau boleh lihat rekod PBD dilaksanakan sebagai rujukan dan rekod ini akan membantu guru-guru sebagai pengetahuan kepada guru terhadap perkembangan pelajar. Kadang-kadang rekod PBD ni Cikgu Ain bolehlah kita kongsikan Cikgu Ain kepada guru-guru yang lain untuk jadikan panduan sebab kita berubah setiap tahun murid-murid kita. Contohnya tahun ni saya mengajar tahun 4 matematik. Tahun lepas saya mengajar tahun 5. Jadi rekod pengajaran ni kalau kita kongsikan kepada guru untuk tahun yang berikutnya, sekurang-kurangnya guru tersebut dah mendapat gambaran lah tahap murid yang akan mereka bagi bimbingan dan pengajaran. Ya Cikgu Asia. Benar tu Cikgu Asia, apa yang Cikgu Asia berkatakan tadi, dia merangkumi ke semua workflow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Di mana kita adakan kita perlu menyediakan RPH kita, ada perancangan kan, ada pelaksanaan, kita kumpulkan data dan kita analisiskan semua data tadi secara digital dan kita boleh buat refleksi lah dan juga kita dapatkan maklum balas, rakan sejawat dan benda tu kita buktikan secara digital dan kita boleh buat kesimpulan dah di dalam portfolio kita tadi Cikgu Asia. Ya, betul tu Cikgu Ain.
Jadi Cikgu Ain, bagaimana pula perkongsian amalan terbaik Cikgu Ain? Sedikit mungkin ke ataupun saya dahulu? Okey, saya dulu tak apa. Okey. Okay, Silakan Cikgu Cikgu Asia. Ain. Menarik ni. Okey, macam saya kan Cikgu Asia. Tadi kita dah bagi tahu tadi kita sebagai pengamal klinikal, kita boleh jadikan kita jadi sebagai refleksi klinikal kita. Dan juga salah satu lagi yang saya kongsikan di sini ialah kita sebagai kita jadi mentor kepada guru baru ataupun guru pembimbing. Di mana saya akan kongsikan salah satu kita kata saya jadi diberi latihan lah untuk menjadi mentor kepada guru pelatih lah di tempat saya sendiri, di mana kita sebagai guru yang lebih berpengalaman, kata berpengalaman banyak sangat tu taklah Cikgu Asia, tapi lebih berpengalaman. Jadi bolehlah Cikgu Ain memberi ilmu, orang kata berkongsi. Okay. Kita berkongsi kepada cikgu baru tadi, guru pelatih tadi, di mana bila mereka bertanya tentang hari PH ke, tentang apa-apa pengajaran, macam mana kita boleh tunjuk tambah baiklah kepada dia supaya pelaksanaan pengajaran ini lebih berkesan. Sebab tu salah satu elemen penting juga dalam pengajaran klinikal juga kita menjadi mentoring tadi. Kita lihat kepada kepentingan tu, kita lihat tadi adanya mentoring dalam pengajaran tu, dalam amalan tu sendiri kan. Jadi bila kita ada guru pelatih, jadi kita boleh bantu mereka lah untuk melaksanakan pengajaran mereka lebih berkesan, bagaimana mereka nak tarik minat murid mereka, bagaimana dia nak nak rapatkan diri. Sebab biasanya kan Cikgu Asia, cikgu baru ni dia orang kata dia baru-baru kan. Baru-baru ni dia segar-segar, malu-malu. Segar-segar. Jadi kita kena bantulah mereka menyesuaikan diri dulu, menyesuaikan diri tempat tu, dan macam mana nak interact budak, bagaimana nak susun pengajaran, bagaimana nak buat refleksi terhadap pengajaran mereka sendiri. Sebab biasanya bila dah jadi amalan pada pengajaran kita boleh membantu juga guru baru tadi, guru pelatih tadi. Macam itulah yang pernah saya lakukan Cikgu Asia. Kalau Cikgu Asia pula macam mana? Betul lah Cikgu Ain, kalau kita kongsi ilmu ni, ilmu kita ni tak basi pun. Lagi bertambah. lagi jago. Untuk saya lah Cikgu Ain, saya ni pun macam Cikgu Ain jugalah, tak banyak pun ilmu. Tapi kalau kata nak kongsikan, sebenarnya amalan pengajaran kita ni, saya lebih menekankan kepada pengajaran dalam permainan lah Cikgu Ain. Sebab bagi saya murid ni kalau boleh bermain tu, benda yang cukup seronok bagi mereka. Kalau lah Cikgu Ain tahu, kalau nak tengok kehadiran penuh tu hampir pada hari yang ada PJ Cikgu Ain. Kalau sebab PJ bermain di sekolah saya, kalau kita kata tengok berbanding dengan hari yang tak ada PJ tu, kurang. Lagi banyak orang yang hadir pada hari PJ. Jadi mungkin sekolah nak kena buat hari-hari PJ pun tak tahulah saya. Yelah, maksudnya budak tu jiwa dia tu masih bermain kalau di tahap sekolah dah. Macam tempat saya memanglah pendekatan bermain tu memang salah satu pendekatan yang penting. Tapi bila masuk sekolah rendah ni, maksudnya jiwa mereka tu nak lagi kepada bermain. Jadi cikgu tak tinggal lagi Cikgu Ain. Cikgu kena kreatif lah bagaimana nak masukkan unsur bermain tetapi mereka belajar pada masa yang sama tu Cikgu Asia. Betul-betul. Dekat situ lah Cikgu Ain, kalau kita kata nak berkongsi sedikit kan, daripada intervensi yang saya laksanakan bila kita menilai bagaimana kesukaran murid untuk jawab operasi darat, itulah yang tercetusnya inovasi tu Cikgu Ain, kembara dari itu sebenarnya. Daripada teori konstruktivism, teori pembelajaran berasaskan permainan, kita kata secara ilmiah lah. Saya tak nak pergi secara ilmiah Cikgu Ain, sebab ilmiah ni agaknya semua boleh tahu, baca buku lah Cikgu Ain, Jean Piaget dan Bruce dan sebagainya. Tapi bagaimana teori kita nak terusnya secara teori, tapi kajian lepas pun turutlah Cikgu Ain menyokong pembelajaran pengajaran berasaskan permainan. Kalau saya kongsikan seperti paparannya Cikgu Ain, bagaimana penyokonan Minecraft, gamification dan semua penerimaan ke arah gamifikasi tu sangat dekat dengan murid. Murid sangat berminat lah kita kata kan. Jadi dekat sini Cikgu Ain, kalau kita boleh kongsikan lah, saya pergi secara cepat untuk intervensi yang saya laksanakan di sekolah dekat sini. Menarik tu, banyak persediaan bahan dia.
Yang ni Oh, sini ni kat sini lah Cikgu Ain. kembara Delito, kembara Cikgu Ain. Delito. Oh. Ya, dekat sini kita saya sertakan lah set permainan lah untuk murid daripada sifir 2 lah. Sifir 1 senang sangat Cikgu Ain, sifir-sifar. Jadi sifir 2 sampai dekat sifir 9, sifir asas untuk murid. Dekat situ murid lah meneroka dengan sendirilah bahan-bahan tu. Kalau dekat sini kita bagi ruang untuk murid meneroka untuk arah sederhana Cikgu Ain. Kalau tadi dekat abstrak dah. Yang ini semi konkret dengan pictorial lah Cikgu Ain. Sedikit lah kalau boleh kita kongsikan. Jadi murid tu dapat meneroka secara digital. Biasa secara manual tu. Okey. Maksudnya tak boring lah. Macam satu permainan digital. Sampai dengan jiwa mereka lah. Mereka kan minat digital Cikgu Ain. Yelah betul lah. Maksudnya relevan dengan masa sekarang. Tapi dekat penggunaan bahan untuk inovasi tu juga Cikgu Ain, saya tak tinggal juga konkret tu. Sebab kita tak boleh nafikan bahawa murid ni terikat juga dengan murid sekolah rendah. Masih lagi beramalkan penggunaan bahan konkret kan. Khususnya pada murid yang rendah lah dengan lemah penguasaan dia. Tapi dibantu bersama dengan digital untuk penambahbaikan lah. Dekat sini kan Cikgu Ain dalam masa yang sama, kalau kita sebagai pengamal amalan pengajaran klinikal lah, kita kena sedar bahawa perbezaan murid tu mengikut aras. Kalau kita sebagai pembina item soalan pun kadang-kadang kita kena nilai aras soalan kita ni sesuai tak untuk aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Dan dekat sini lah Cikgu Ain sedikitlah kalau saya boleh kongsikan bagaimana praktiknya dekat sini ada penekanan pembelajaran terbeza. Dan sini adalah pembelajaran terbeza dari segi hasil. Yang mana kita bagi aras soalan itu berbeza. Lembaran kerja pun berbeza. Itulah pembelajaran terbeza yang kuat jugalah digambarkan untuk diajadikan amalan kepada guru-guru sekarang ya Cikgu Ain. Cuma kadang-kadang guru ni bukan dia tak nak buat Cikgu Ain. Tapi dia kadang-kadang kabur saja. Tapi kalau kita kongsikan dan kita bimbing, insya-Allah saya rasa lagi bertambah mutu pengajaran cikgu-cikgu kita sebenarnya Cikgu Ain. Sebab itulah pentingnya amalan pengajaran klinikal kan, kalau kita ada ilmu, kita bantu guru-guru kita yang kita nilai ataupun bimbing kan Cikgu Ain sebagai mentor ataupun ketua bidang untuk tambah baik lagi lah. Sebab pembelajaran ni tak putus je Cikgu Ain. Berterus selalu buat PLC lah ni Cikgu Asia. Oh ya, insya-Allah Cikgu Ain. Saya rasa berbuih lah saya kalau PLC selalu. Tapi perkongsian yang seperti kita buat pada hari ini pun maksudnya kita saling berkongsi maklumat. Jadi saya tahu cara pengajaran Cikgu Asia macam ni. Jadi saya dapat idea bagaimana saya nak berkongsi juga dengan murid saya sendirilah Cikgu Asia. Kan? Pentingnya perkongsian ni. Jadi bercambah idea tu. Dapat idea Cikgu Ain ya? Kalau kat sini, di sini, ni dekat sini Cikgu Ain kita bagi murid access sendirilah. Yang ini Cikgu Ain, yang menariknya saya sendiri pun tak teroka bagaimana karakter tu boleh melompat. Tapi yang ini saya belajar pada murid saya sendiri Cikgu Ain. Nak cakapnya murid kita ni, murid kita ni, kita tak ajar apa benda tu. Tapi dia yang ajar kita. Sebab digital, sebab murid sekarang memang pandai lah kan. Pandai daripada kita sekarang ni. Betul tu Cikgu Ain. Kita bukan tak pandai Cikgu Ain, cuma tak nak tunjuk pandai lah Cikgu Ain. Biar kadang-kadang kita kena memberi ruang juga untuk murid kita meneroka. Jadi bila melalui penerokaan tu mereka jadi lebih kreatif lah Cikgu Asia kan? Ya betul Cikgu Ain. Kat sini lah Cikgu Ain, contohlah saya kongsi kan, bila kita dah buat latihan tu kita buatlah analisis sikit penilaian kita, bagaimana skor pencapaian murid kan daripada latihan. Sebab itu bila kita dah buat analisis lembaran kerja murid, di situ juga kita tahu kat mana kesilapan murid untuk kita bagi intervensi lah untuk bantu dia. Kadang-kadang kita makin tak ada rekod, kita tak tahu nak bimbing murid yang mana. Betul sebab tu perlu berekod lah benda ni. Data-data tu penting semua Cikgu Asia. Ya betul. Kadang-kadang kalau kita nak terima feedback murid pun boleh juga Cikgu Ain. Kalau saya dekat sini pernah kita kongsi dekat Padlet kan. Sebenarnya kalau masa PDP pun dia orang tak bawa telefon. Tapi kita kan ada grup WhatsApp kan Cikgu Ain, kongsi dekat situ, minta lah murid tu isi. Reflect lah sendiri dah bila balik kat rumah tu. Sama-sama dengan parent mereka buat. Jadi parent pun bijak IT lah, digital pun pandai lah parent pun. Betul tu Cikgu Ain. Itulah tak boleh nak lari Cikgu Ain daripada digital sebab kita dah berkembang dengan teknologi kan.
AI Ya, lagi, Cikgu banyak Asia. lagi cabang dia. Tapi kalau kita salah guna tu pun bahaya juga Cikgu Ain. Jadi kita ni sebagai guru, pengamal amalan pengajaran klinikal yang bijak lah Cikgu Ain, lebih baik kita manfaatkan digital yang inovasi apa semua yang AI tu kita manfaatkan murid. Murid pun bijak dengan cara yang bermanfaat lah, jangan cara yang salah ya Cikgu Ain ya. Ya, betul Cikgu Asia. Sebab itulah subjek amalan pengajaran klinikal ni sangat penting lah, dan bila kita reflect kembali hasil pembelajaran kita dalam amalan pengajaran klinikal ni, kita lihat semakin bertambah ilmu dan kita boleh tambah baiklah amalan pengajaran kita, dan dengan ini kita harap kita jadi guru yang lebih baik lah Cikgu Asiah, yang lebih profesional. Ya insya-Allah, Kan? insya-Allah. Sebab Sebab kalau kita ya. Sebab kalau kita baik insya-Allah akan dapat manfaat kepada murid kita juga. Betul lah Cikgu Ain ya? Ya betul. Jadi kita tengoklah daripada segi amalan pengajaran klinikal ni, kita tengok sebagai pengamal, sebagai pembuat refleksi, sebagai mentor, sebagai penilai yang baik terhadap pengajaran kita. Jadi Cikgu Asia, kita sampai ke penghujung siaran ke kita ni? Yalah, tak terasa ya. Cikgu Ain rasanya perkongsian Sekejap je masa. Dan saya rasanya banyaklah ilmu yang Cikgu Asia kongsi, yang saya dapat tahu, dan saya rasa kalau kita kongsikan perkongsian kita kepada umum, insya-Allah mereka juga akan dapat sesuatu daripada perkongsian kita pada hari inilah Cikgu Asia. Tapi sebelum tu saya concludekan, saya simpulkan sesi perkongsian amalan terbaik pengajaran kita, pengajaran kita pada hari ini, pengajaran klinikal ni, kita boleh katakan pengajaran klinikal ini merupakan satu nadi kepada pendidikan guru itu sendirilah, supaya lebih berkualiti, di mana ianya boleh ditambah baik secara berterusan dan meningkatkan profesionalan keguruan itu sendirilah melalui pendekatan yang kita kongsikan, melalui workflow 1 hingga 7 tadi. Kita boleh amalkan, jadikan amalan, dan ini dapat boleh menilai, menambah baik, dan juga bukti-bukti tu kita hasilkan secara digital lah Cikgu Asia tadi kan. Dan kita boleh kongsikan di sini, kita boleh concludekan di sini Cikgu Asia, menggalakkan penyelidikan tindakan sendiri. Bila kan melalui penyelidikan tindakan sendiri, macam Cikgu Asia tadi membuat pelbagai perkongsian inovasi kan. Jadi kita boleh tambah baik amalan tu, kita boleh buat penyelidikan tindakan, dan guru tu sendiri berusaha menerapkan amalan terbaik dan membina asas pembangunan profesional yang berterusan. Dan yang secara keseluruhannya lah Cikgu Asia, pengajaran klinikal ini perlu dilihat sebagai satu ekosistem pembelajaran profesional yang menyeluruh, di mana teori, amalan dan refleksi saling bergabung antara satu sama lain bagi melahirkan guru yang kompeten, reflektif, berkesan dalam mendidik generasi pada masa akan datang. InsyaAllah ya Cikgu Asia. InsyaAllah ya Cikgu Ain, insyaAllah. Sama-samalah kita. Nyala rasa sebagai seorang guru tu akan terus menyala lah Cikgu Ain ya. Guru berjiwa pendidik tu mesti ada. Bukan setakat guru sahaja, maksudnya jiwa pendidik tu mesti ada dalam diri kita, dan kita reflect kembali kepada murid kita tu sendirilah Cikgu Asia, insya-Allah, kepada sekolah kita, kepada negara kita umumnya Cikgu Asia. InsyaAllah. Okey. Rasanya tak ada, itu sahaja perkongsian kita ya. InsyaAllah Cikgu Ain, insyaAllah kita berjumpa lagi dengan perkongsian yang lebih baik lah untuk masa akan datang. Kalau ada ruang masa yang seterusnya Cikgu Ain, sehingga kita berjumpa lagi Cikgu Ain. Terima kasih sebab bagi ruang masa untuk kita sama-sama berkongsi apa yang Cikgu Ain tahu, saya tahu. Sama-samalah kita untuk kebaikan murid kita Cikgu Ain ya. Ya, Cikgu Ain, sehingga berjumpa lagi Bertemu Cikgu Ain. lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera dari saya Cikgu Ain. Bye. Dan saya Cikgu Ain. Bye.